Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Kalau anda seorang pemasar, usahawan atau memang minat dengan dunia bisnes, anda pasti tahu satu perkara ni. Strategi yang hebat sentiasa bermula dari minda yang hebat. Sesi kita kali ini memang dikhaskan untuk anda yang betul-betul nak faham macam mana minda manusia berfungsi. Jom, kita terus selami topik ni. Macam ni, hari kita masuk sikit cerita berkaitan dengan psikologi. Disebabkan untuk kita faham marketing pun kita perlu faham juga psikologi manusia. Itulah sebab utama kita ada kat sini. Marketing ni, dia bukan sekadar lebuhkan duit buat iklan atau harapkan nasib semata-mata. Sebenarnya, ia adalah sains tentang tingkah laku. Dan untuk buat satu message yang betul-betul berkesan pada audience, kita bukan je kena faham cara pelanggan berfikir, tapi kita kena faham cara kita sendiri berfikir masa nak rangka kempen tu. Ia ibarat jambatan yang menghubungkan strategi pemasaran dan sains kognitif. Jadi, apa perancangan kita hari ini? Pertama, pengenalan sikit tentang kaitan psikologi dan pemasaran. Lepas tu, kita fokus kepada apakah itu metakognisi. Kemudian, bagaimana untuk dapatkan metakognisi. Seterusnya, latihan praktikal untuk dapatkan metakognisi. Dan akhir sekali, sedikit pesanan untuk ikuti platform Miswari Usaidi. Jangan risau, kita tak akan buang masa dengan teori yang meleret. Kita akan terus masuk ke cara praktikal yang anda boleh guna serta-merta. Bahagian pertama, pengenalan psikologi dan pemasaran. Sebenarnya pemasar yang paling berjaya kat luar sana tu, diorang tak main teka-teka sembrono je tau. Diorang langsung tak bergantung pada firasat. Tapi, diorang betul-betul kaji proses di sebalik macam mana manusia belajar, buat keputusan dan bertingkah laku. Pernah dengar kan ayat kerja keras versus kerja pintar? Konsepnya macam ni, bila anda hafal semua taktik marketing terkini atau anda tahu selok-belok fungsi pengiklanan, itu adalah satu bentuk kemahiran kognitif. Ya, anda memang bekerja keras. Tapi kalau anda cuma ada ilmu tu, tanpa tahap kesedaran minda yang lebih tinggi, anda akan sampai satu tahap di mana prestasi kempen anda macam tersangkut. Ilmu semata-mata tak cukup tau. Kita perlukan kebijaksanaan untuk bekerja dengan lebih pintar. Dan di sinilah masuknya satu konsep yang betul-betul membezakan antara orang biasa dengan pakar strategi, iaitu apakah itu metakognisi. Secara ringkasnya, metakognisi ni adalah proses di mana kita memikirkan tentang pemikiran kita sendiri. Maksudnya, kita sedar dan kita boleh kawal proses pembelajaran kita tu secara sengaja. Cuba anda bayangkan, metakognisi ni macam menara kawalan trafik udara kat dalam minda kita. Dia tak pandu pun kapal terbang tu, tapi dialah yang perhati, merancang dan pastikan semua kapal terbang mendarat dengan selamat kat tempat yang sepatutnya. Konsep ni sebenarnya dah diformalkan sejak tahun 1979 lagi oleh seorang penyelidik dari University Stanford, nama beliau John Flavel. Dia buktikan yang metakognisi ni adalah satu proses yang disengajakan dan ada matlamat yang jelas. Maknanya, bila kita rancang sesuatu kempen marketing, kita tak buat buta-buta je. Kita secara aktif akan pantau dan nilai balik adakah strategi minda yang kita tengah pakai ni betul-betul sesuai atau tak. Biar saya bagi analogi mudah. Fikirkan kognisi ni sebagai bilik enjin bahagian yang buat kerja berat. Macam proses memori, beri perhatian dan selesaikan masalah. Tapi, metakognisi pula adalah menara kawalan. Tugas dia untuk arahkan dan pantau adakah strategi dari bilik enjin tu berkesan. Kalau kognisi tu yang tolong dayungkan sampan, metakognisi pula yang pegang steering untuk pastikan arah sampan tu betul. Untuk bina menara kawalan ni, metakognisi bersandar pada dua tonggak utama. Pertama, pengetahuan metakognitif. Maksudnya, anda faham kekuatan diri anda tahu tahap kesukaran kerja tu dan anda sedar apa strategi yang ada dalam tangan. Tonggak kedua pula, pengawal seliaan kendiri. Ini adalah tindakan praktikal di mana anda mula urus, rancang, pantau dan nilai proses tersebut. Pendek kata, anda perlukan kesedaran tu dulu, barulah anda boleh mula kawal tindakan anda. Okey, sekarang kita masuk ke persoalan yang paling penting. Bagaimana untuk dapatkan metakognisi? Jom kita tengok cara nak bina menara kawalan ni untuk kerjaya dan bisnes anda. Proses dia sebenarnya adalah satu kitaran yang sentiasa berterusan. Rancang, pantau dan nilai. Sebelum nak mula bertindak, rancang dan tetapkan matlamat yang jelas, lepas tu pilih strategi yang paling tepat. Masa tengah buat kerja tu pula, kita pantau, berhenti sekejap dan tanya, aku faham tak apa yang tengah berlaku ni? Dan bila dah siap semuanya, kita nilai balik hasil tu untuk buat penambahbaikan akan datang. Seorang pakar strategi yang hebat takkan pernah berhenti ulang kitaran ni.
Dan ini membawa kita kepada asas paling penting dalam kitaran tadi, iaitu bertanya soalan yang betul pada diri sendiri. Nak dapatkan kemahiran metakognisi ni bermakna anda kena ubah tabiat dari sekadar terus buat kerja kepada sentiasa mempersoalkan kecekapan cara anda tu. Kerapkan tanya pada diri sendiri, kenapa aku pilih pendekatan marketing macam ni? Dan bila tengah berjalan separuh jalan tu, tanya lagi, benda ni betul-betul menjadi ke? Percayalah, dialog dalaman macam ni lah yang akan asah minda anda jadi lebih tajam. Seterusnya, latihan untuk metakognisi. Jom kita kaji beberapa latihan yang sangat konkret dari psikologi pendidikan yang anda boleh terus buat hari ini juga. Latihan pertama ni kita panggil Carta KWL. Ia sangat mudah, tapi percayalah, impak dia besar. Sebelum anda mula satu projek marketing baru, buat 3 ruangan. Ruangan pertama, K untuk know, tulis apa yang anda dah tahu. Ruangan kedua, W untuk want, tulis apa yang anda nak tahu atau matlamat anda lah. Dan ruangan ketiga diisi lepas projek tu habis, iaitu L untuk learn. Tulis apa je yang anda dah berjaya pelajari. Benda ni sangat sempurna untuk anda nampak secara visual sejauh mana minda anda berkembang sebelum dan selepas buat sesuatu projek. Latihan kedua pula ialah kaedah berfikir keras atau think aloud berserta menulis jurnal. Bayangkan masa anda tengah pening analisis data kempen yang merosot, cuba anda cakap kuat-kuat apa yang minda anda tengah fikir. Contohnya, okey, kos iklan ni makin naik. Mungkin sebab audiens dah bosan kot dengan visual ni. Cuba aku cek klik dia macam mana. Bila anda berani suarakan fikiran anda dan catat dalam jurnal pribadi, konflik mental yang asalnya tersembunyi itu akan jadi lebih jelas. Terus anda boleh nampak kat mana silapnya corak pemikiran anda tu. Kaedah seterusnya, penilaian kendiri lampu isyarat. Ini sangat praktikal kalau anda nak ukur tahap pemahaman dan keyakinan anda dengan cepat. Gunakan label merah kalau anda rasa blur sangat dan perlukan bantuan. Label kuning pula kalau anda rasa macam dah mula faham sikit-sikit tapi masih perlukan masa dan latihan. Dan label hijau kalau anda memang dah faham 100% dan bersedia nak teruskan langkah. Cara ni memaksa anda untuk berhenti sejenak dan menilai kemampuan diri dengan jujur supaya anda tahu bila masa yang sesuai untuk tukar strategi. Akhir sekali, ikuti Miswar Usaidi. Selepas anda dah hadam semua teori dan langkah praktikal ni, ada satu pesanan penting untuk pastikan ilmu pemasaran anda tak terhenti di sini. Sebelum kita tamatkan sesi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan ni. Kalau anda sanggup luangkan masa berjam-jam setiap hari semata-mata nak optimumkan kempen pemasaran yang tengah berjalan, bukankah anda juga sepatutnya luangkan masa untuk optimumkan minda yang cipta kempen itu sendiri? Fikir-fikirkanlah, membina kemahiran metakognisi ni sejujurnya adalah pelaburan yang paling bernilai untuk masa depan anda. Jadi kalau anda rasa perkongsian macam ni bantu senangkan kerja anda dan anda memang nak asah lagi minda serta strategi marketing tu, pastikan anda follow akaun media sosial Miswar Usaidi di Facebook, Threads, Instagram, X dan YouTube untuk konten yang lebih menarik dan mendalam. Ada banyak sangat lagi ilmu bermanfaat yang menanti anda kat sana. Terima kasih sebab luangkan masa dengan saya hari ini. Teruskan belajar, sentiasa pantau cara anda berfikir dan kita jumpa lagi.